Saya tak tahu siapa yang patut dengar video ni. Saya bekerja sebagai wartawan. Saya nampak banyak isu-isu masyarakat yang perlu diangkat dalam media-media pada hari ini. Kami sendiri di TV kami angkat isu tanah, Kampung Sungai Baru, isu bahasa, tukar nama Port Dickson, isu-isu yang melibatkan survival orang Melayu dan Islam di Malaysia ni. Dan selain daripada tanah, isu bahasa, banyak lagi isu yang berkait dengan survival orang Melayu Islam. Isu pendidikan, isu politik, isu pendidikan, isu politik, isu ekonomi, teknologi, sejarah. Tapi kapasiti TV per TV kecil, kita tak besar. Dan kita faham juga media-media yang besar tu, dia ada funder, dia ada bisnes, dan dia terpaksa buat konten yang memenuhi kehendak fund, memenuhi kehendak pemegang saham, pelabur. Kalau media seperti iKIM ataupun Hijrah, mereka terikat dengan editorial pihak kerajaan. Jadi konten-konten yang bersifat itulah yang mereka cover. Dia ada isu-isu semasa yang kita cover, per TV pun cover. Tetapi sebenarnya ada isu-isu Melayu yang lebih penting untuk kita korek dan kita angkat dan kita siarkan. Kita jadikan isu tersebut sebagai isu yang dibincangkan oleh masyarakat. Kalau tak, kita hanya membincangkan isu yang diangkat oleh media lain. Poin besar di sini ialah banyak isu umat Islam, isu orang Melayu yang perlu diangkat, perlu diambil perhatian. Dan benda ni kerja media. Tapi kalau media terhad, tak cukup staff, tak cukup wartawan, so memang kita tak sempatlah nak angkat isu-isu ni. Jadi apa solusi dia? Solusi dia ialah, satu, cari funder lah. Cari funder, cari investor. Yang kedua adalah crowdfunding. Maksud dia ialah kita bangkitkan kesedaran orang tentang kepentingan ada media Melayu. Bila orang ramai dah sedar, maka orang akan bantu subscribe, tanda sokongan, bagi duit. Barulah media tu boleh berkembang, boleh beroperasi dan boleh menyiarkan kandungan-kandungan yang bersifat menjaga survival orang Melayu, orang Islam di Malaysia. Topik perbincangan ni orang muda susah nak relate sebab dia sibuk dengan kehidupan, sibuk dengan cari duit, urus keluarga. Benda ni yang orang yang boleh relate dengan tajuk ni, perkara ni ialah orang-orang yang dah senior, yang dah bencin. Sebab dia nampak, oh sebenarnya lambat laun Melayu Islam akan melencong ke arah lain. Dan kita dah nampak pun hasil dia sekarang ni. Jadi nak ceritanya ialah, takkanlah kita nak tunggu dah terkena ataupun kita dah tua baru kita nak sedar. Contoh macam Melayu di Singapura, takkanlah dah jadi macam tu baru kita nak sedar. Jadi itu pengajaran lah yang kita kena ambil. Di TV per TV, kita punya resource kecil, dana kita kecil, tapi kita cuba buat apa yang kita mampu. Boleh tengok tvpertv.com, boleh tengok kita punya Facebook, kita punya TikTok dan lain-lain media sosial lah. Cuma apa yang saya nak cakap ialah, selain daripada apa yang telah disiarkan, sebenarnya banyak lagi isu yang perlu disiarkan, yang mana yang tak cukup tangan. Kita tak cukup tangan untuk siar benda tu. Inilah yang dimaksudkan dengan jihad media. Kita memberikan kesedaran kepada awam tentang pentingnya ada media, pentingnya media memainkan peranan. Sebab media ni kerja dia ialah menyiarkan sesuatu supaya orang fikir tentang perkara tersebut dan orang berbincang berkenaan perkara tersebut. Tapi kalau media menyiarkan benda-benda yang sampah, akhirnya masyarakat akan berfikir benda-benda yang sampah lah. So sampai bila nasib orang Melayu ni nak maju? Saya bagi contoh dalam konteks kemajuan pembandaran. Banyak rumah yang dibina puluh-puluh tingkat, tetapi sebenarnya kita tak tenang pun duduk rumah yang tinggi-tinggi atas angin ni. Kita lebih suka duduk rumah landed, ada laman. Tetapi pihak pemaju, developer, takkan buat rumah teres. Rugilah dia. Lagi baik dia buat rumah yang tinggi-tinggi. Untung untuk dia, tetapi rugi untuk pengguna. Untuk pengguna, mungkin keluarga kecil, suami isteri ada anak kecil,
mungkin bujang, mungkin okey. Tapi apabila dia dah tua, dia dah tak larat dah nak naik tangga, tak larat dah nak naik yang tinggi-tinggi tu. Dia prefer rumah landed ataupun rumah ground floor. Jadi isu ni, kalau media tak angkat, siapa nak angkat? Akhirnya apa yang berlaku dalam dunia kita dikuasai oleh, keputusannya dibuat oleh developer yang berasaskan keuntungan, bukannya berasaskan kebajikan untuk rakyat. Jadi ini game dalam media pada hari inilah, dalam konteks membentuk naratif, membuat konten supaya memimpin masyarakat nak bincang topik apa. Wah, saya just nak meluahkan sesuatu lah melalui video ni berkenaan dengan media hari ini.